Seorang profesor dia kena prostat, tapi sampai masa temu janji, cek dengan doktor, doktor kata tak jadi operate, dah ada perkembangan. Saya Dr. Bazrul, saya dah berniaga ni lebih kurang 10 tahun. Madu kami madu lebah liar hutan betul, dan kami ambil sendiri di hutan. Itu saja cara untuk memastikan bahawa setiap titik madu kita itu asli 100% madu lebah liar. Kira-kira 10 tahun yang lalu, saya sendiri mengalami penyakit kencing manis dan beberapa penyakit lain. Jadi waktu itu saya ikut pemanjat ke hutan di Maran. Jadi pemanjat itu kata, cubalah madu saya ni, kata dia, campur limau kasturi. Saya pun amalkan. Kemudian seorang lagi kawan saya, seorang profesor, dia kena prostat, tapi sampai masa temu janji, cek dengan doktor, doktor kata tak jadi operate, dah ada perkembangan. Alhamdulillah sampai sekarang dia sembuh dengan baik. Jadi saya pun berfikir bahawa ini bukan main-main. Sangat benar apa yang Allah kata bahawa madu itu ubat dalam Quran.